Astaghfirullahaladzim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بنور العلم يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kepada sedang pendengar dan juga penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang senantiasa diikuti di halaman kita Sirajul Qari. Alhamdulillah, sama-sama kita minta syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sebelum itu sama-sama kita bagikan satu chair bagikan satu chair yang mana masuk dah, supaya kita tak bagi orang-orang yang tak pernah masuk dapat masuk bersama dengan kita, boleh bermuzakarah dengan kita. Jadi salam Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin hari ni dah jadi lewat sikit, oleh karenanya saya pun ada uzur-uzur, dan suara pun tak sebegitu kuat lah, ada demam sikit. Tapi dah insyaAllah walau bagaimanapun kita akan sambung lah. Baik, kata musannif pada akar yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Angka yang ke-8 kita sambung, iaitu pada kalimah al-musaytirun. Al-musaytirun, surah At-Tur. Dan surah At-Tur ayat yang ke-37. Al-musaytirun ayat yang ke-37. Bawah tu dia ada ta'liq. Mana tu? 37. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Iaitu sin yang duduk bawah pada huruf sad. Sin kecil itu yang duduk pada bawah huruf sad. Boleh kita perhati mulai ada kita tu. Sin halus yang duduk pada kalimah duduk pada huruf sad. Tengok huruf sin ditulis yakni diletak di bawah huruf sad. Kalimah tu al-musaytirun. Dan dua cara bacaannya. Dia kata cara yang pertama baca dengan huruf sad. Baca dengan huruf sad.
Kalau dah sin kecil tu duduk pada bawah huruf sa, baca dengan sa. Al-musaytirun, bukan musai dak dah. Nah, al-musaytirun. Hak baca dengan apa dia? Dengan huruf sa tu. Iaitu yang baca dengan huruf sa tu. Wajah utama dia kata, iaitu adalah wajah yang utama, wajah muqaddam lah. Wajhul muqaddam, wajah yang diutamakan. Hak baca dengan huruf sa tu. Dia kata patut kita tanya sebab apa kita kena baca dengan huruf sa. Ada mau tanya ni. Sebab apa kita kena baca dengan huruf sa? Sebab apa? Sebabnya kerana kita nak itba'ur rasmi, dia panggil, kerana kita nak mengikut rasam, yakni menepati bentuk tulisan rasam. Al-musaytirun, rasam kita pun ditulis dengan sa dah. Adapun sin tu apa dia tak menepati rasam, sin dia al-musaytirun, ada sin bawah dia. Tetapi boleh baca dua lah wajah kita ni. Adapun hak baca dengan sa, wajah muqaddam. Yang kedua dia kata, mana bacaan yang kedua, iaitu baca dengan huruf sin. Kita baca dengan huruf sin, al-musaytirun. Al-musaytirun. Tu. Adapun wajhul muqaddamnya, al-musaytirun. Bukan tak boleh nak baca al-musaytirun pun boleh. Tu. Al-musaytirun boleh juga. Tetapi ingat wajah muqaddam dalam apa dia? Tariq kita ni, Syatibi baca hafah dengan sa. Sebab apa? Sebab ilahnya kita itba', kita mengikut rasam, maknanya menepati bentuk tulisan rasam tu dah. Al-musaytirun. Itu adalah wajhul muqaddam. Musaytirun. Dan huruf yang ke-9 kita buat cepat-cepat kalimah yang ke-9, huruf ya pada akhir kalimah yang tidak ditulis seperti pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Tu dia. Tidak ditulis, maknanya tidak diletak dah. Mahdhufur rasmi dia panggil dah. Yang dihazaf pada rasam. Tu yang dihazaf pada rasam, pada tulisan Uthman. Pada kalimah tidak ditulis seperti pada firman Allah Ta'ala, yuhyi wa yumit. Nampak tak tu? Ada orang pergi kitab tu. Saya tak ada warna apa dia gambar atas tu. Kemungkinan hak tak ada tu. Tak gambar tu bagi kita tengok kalau hak ada kitab tu. Yang ni tak tulis cara tulis tak tulis. Jika kita ubah tadi tulis juga, maka ditulis dengan ya kecil. Yuhyi. Yuhyi, tengok bawah tu. Wa yumit. Wa yumit.
Tu dia. Surah Al-Baqarah tu ayat 259. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athah. Aduh. Diwakafkan padanya pada yuhyi hak ni tu, diberadukan padanya pada kalimah yuhyi hak ni tu dengan dua ya. Yuhyi. Yuhyi. Tu dia. Situ tu. Tu. Di sini sebagai nak orang panggil nak buat ujian lah untuk orang-orang baru mengaji, orang baru baca. Anak murid kita baru duk mengaji dengan kita, gerak hati malam-malam ke. Sebagai nak uji lah ni bacaan dia. Tanya dia lagu mana sini, kita nak beradu di sini, nak wakaf sini nak macam mana. Yuhyi. Yuhyi ke yuh saja. Tu dia. Sebagai nak uji lah tu. Yang ni dengan dua harakat. Di sini kita wakaf sini tu dengan dua harakat. Walaupun di segi tulisan ditulis dengan satu ya. Kita tengok di segi tulisan kalimah ya ditulis dengan satu ya. Sebab apa? Sebab kaedahnya jika kita terdapat huruf yang berbaris, yang berharakat selepasnya, selepas ya tu, huruf yang berbaris selepas ya tu, maka huruf ya tu diisbatkan, yakni tetap pada tulisan dan juga baca yuhyi. Dan ketika wakaf padanya maka dibaca dengan dua huruf ya. Sebagaimana yang tulis tu yuhyi. Yuhyi. Boleh buat uji tu. Tanya-tanya pelajar kita waktu mengaji tu. Perempuan dan lelaki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya lewat sikit hari ni, kemungkinan kita tu tak apa dia, mungkin kita rasa tak gamuk atau tak ada lah ya. Ingat situ di wakaf padanya pada kalimah yuhyi tu dengan dua ya. Yuhyi. Yuhyi. Tu dua ya situ. Ni sebagai nak buat uji ni. Sebagai nak buat uji kepada pelajar-pelajar kita tu. Adapun dia kata pada kalimah pada firman Allah Subhanahu Wa Taala yu'tillah surah An-Nisa ayat 146. Surah An-Nisa yu'tillah diwakafkan padanya pada yu'tillah ni. Wakaf tanpa ya. Seperti mana ditulis dengan ditulisnya yu'ti. Yu't. Aku tu. Tu. Dan juga supaya juga tuhyi. Dua apa dia? Ya dua ekor. Kita perhati tengok pada satu ayat lagi. Tuhyi. Di sini yu'tillah ni yu't. Tu. Bila kita nak beradu lah, yu'tillah yu't. Sebab apa? Kaedahnya jika kita terdapat sukun. Sukun selepas ya. Sukun selepas ya. Hamzah tu je sukun tu je mati tu. Maka huruf ya ni tu, ya mula-mula tu. Ya yang kedua itu dihazaf pada rasam dan pada lafaz. Baik dalam keadaan wasal ataupun waqaf. Tuhyi. Tuhyi. Tu dia. Tuhyi. Supaya juga yu't. Tu. Ni bagi orang yang ada kitab ni je boleh tengok lah. Kalau tak ada kitab tu payah sikit tu. Tak bergambar tu.
cuba kita usaha dah boleh buka kitab tu. Saya bagi dah link tu. Habis itu kalimah yang ke-10 utumina. Utumina ni surah Al-Baqarah juga. Nah. 283. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah. Tu. Cara memulakan bacaan dengan kalimah u'tumina tu. Dah. Pada lafaz ini terdapat dua cara hamzah. Dia kata terdapat dua cara hamzah. Hamzah wasal dan hamzah qata'. Ya. Cara pertama hamzah wasal dan juga hamzah qata'. Hamzah wasal ni hamzah pertama ni hamzah dia hamzah wasal. Kita tengok hamzah wasalnya ya tuan ya tulis dengan ada bentuk panjang dah. Nak apa tu? Ada tu. Ada kitab tu. Cuba kita tengok. Bentuk panjang tu. Hamzah wasal. Dan hamzah qata'. Hamzah keduanya hamzah qata'. Hamzah qata' ada rupa wa hamzah. Tu rupa ya wa hamzah. Tu hamzah qata' dia panggil. Hamzah yang kedua tu. Apabila memulakan bacaan hamzah pertama. Kalaulah kita nak mula baca hamzah pertama ni, hamzah wasal ni lah. Hamzah pertama ni ialah hamzah wasal tu dia panggil. Di baris depankan dia kata. Di baris depankan dan hamzah kedua sukun. Hamzah yang kedua dia mati tu. Tidak harakat, tidak berbaris. Lalu kemudian ditukar hamzah yang sukun tu, yang kedua tu. Hamzah yang mati yang kedua saat itu ditukar jadi huruf mat. Huruf mat mana? Yang sesuai dengan baris hamzah yang pertama. Iaitu huruf mat yang sesuai yang patut dengan hamzah yang pertama, iaitu hamzah hak baris depan tu saat ni tu. Saat ni tu. Tu dia. Maka berlakulah mad badal. Jadi gitu. Jadilah mad badal dia panggil. Mad badal. Berlakulah mad badal, yakni digantikan. Badal mana ganti dia. Jika ada dua hamzah tu, maka hamzah kedua itu digantikan mat. Jadi huruf mat. Tu nampak tak? Terkandung harakat sebelumnya. Mat ialah mat ni ialah suara. Suara baca yang panjang. Tu mat. Adapun huruf mat itu kena kepada alif ya wa je lah. Mat ikutlah. Panjang ikut apa-apa harakat tu mat dia. Suara yang panjang. Suk nafas. Cerita habis nafas tu ikut lagi lah. Adapun huruf mat tiga tu lah. Alif ya waw je lah. Tu maka ditukar jadi apa dia? Mad badal dah. Jadi mat badal jadi dia. Kita dah fahamnya dah. Apa dia kalau dah huruf yang tiga tu berbaris dhammah, maka hamzah tu pun kena baris dhammah juga dah. Kalau hamzah ada apa di depan huruf tu. Tu utumina baca lagi tu dah. Dan dibaca dengan dua harakat. Bila ketika dimulakan bacaan utumina tu.
Utumina. Tu dia. Utumina. Huruf yang 3, mudah-mudahan kita dah faham tu. Huruf yang 3, kelima, apa dia baris depan, hamzah wasal pun kena baca baris depan. Utumina. Nah. Tu. Lepas kita tanya sebab apa kena tunggu huruf yang 3. Yang tak tunggu huruf yang 4. Yang 4 yang 5 ini misal dah. Tu. Cuba jawab, ada tak boleh? 4 orang. Kita tak tengok. Sebab apa kita kena ikut huruf yang 3? Kalau nak tunggu huruf yang 4 tak boleh ke? Dia mau pelajar tanya kita. Misal kita duk mengajar orang ni. Untuk pakil tanya ke anak-anak murid kat malai ke. Sebab apa? Nak tunggu huruf yang 4 tak boleh. Nak tunggu huruf yang 3. Stok kat kita dah. Tu. Ni kena masuk apa? Beberapa ilmu lagi lah ni. Ilmu sarah apa tu. Sebab apa dia? Ya sini ni utumina ni apa dia tu? Ya, tak ingat. Fa'il apa dia? Mudhari' yang masdarnya masdar sama'i. Di fi'il mudhari' dia tu dia tak huruf 3 tetap, dia tak berubah. Dia tak sebut fi'il lain. Hak masdar qiyasi ni lain. Hak ni masdar sama'i. Masdar sama'i ni huruf yang 3 yang ada pada fi'il mudhari' dia tetap semua. Tak berubah. Kelima depan tu mari wazan mana pun tetap situ. Dia tetap dhammah pada huruf yang 3 tu. Mari wazan mana pun tak kira. Asal masdar tu masdar hak sama'i. Nak ngaji sarah pula. Tak apalah situ tu. Pendek kata, kalau lah huruf yang 3 berbaris depan hamzah wasal pun ikut bersama juga baris depan juga. Kalau lah huruf yang 3 tu baris atas hamzah wasal baca baris bawah. Nampak? Tu support dah tu. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Salam Ustaz dan penonton semua. Selamat pagi. Semoga dah kita ke semua dalam jaga Allah. Dalam apa dia sentiasa taufik Allah, minta gitulah. Minta Allah Taala ni bagikan kita ni khidmat Quran untuk saya sendiri pun kita. Kita rela lah kita nak khidmat kepada Quran ni. Walaupun tak agak sebenarnya saya remeh ni. Suara pun tak tubik mana tu. 2-3 hari dah. Baik situ. Kelimah yang seterusnya, kelimah yang sebelah. Sikit lagi dah. Kelimah yang ke-11 iaitu pada surah Ali Imran. Awal surah dah. Ayat mula-mula. Alif Lam Mim. Allahu la. Surah Ali Ali Imran dia dah. Assalamualaikum tuan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Syekh. Tuan Syekh kita Haji Mat. Duk mana Haji Mat ni? Duk rumah ke, duk Mekah ke? Tok Syekh kita boleh lah. Bagi siapa-siapa yang ingin apa dia nak buat umrah, nak buat haji ke, boleh sila hubung dengan Syekh kita tu, Syekh Jimat Sening je yang ada pada bawah tu. Madinah Cacin, alhamdulillah, masya-Allah. Madinah Cacin, alhamdulillah. Habis itu Ali Imran ayat 1-2 ni ketika disambung bacaannya, dia kata ketika kita nak sambung bacaan tu dibaca dengan baris atas. Huruf mim tu
dibaca dengan baris atas huruf mim ketika kita nak sambung. Jadi bukan dengan baris depan dan juga baris bawah lah. Nah, alif lam mim Allah tu. Mallah baris atas. Pada huruf mim yang kedua tu. Dan pada panjang mim tersebut, mim yang kedua tu dah, terdapat dua pendapat. Dan pada panjang mim tersebut, mim yang kedua tu, ingat baik, terdapat dua pendapat. Dua pendapat pula. Satu, akal satu yang ingat bawah tu. Tengok masa pindah tu, yang mana masuk dah tu. Akal satu dibaca dengan isba'. Dibaca dengan isba', iaitu 6 harakat. Alif lam mula-mula dah. Mim Allahu la. Ni tu mim yang kedua tu. Hak baca lagu ni dia kata inilah bacaan yang diutamakan. Gitu. Ini adalah bacaan yang diutama. Wajhul muqaddam. Itu dia. Isba', kita kena jaga baik isba'. Takut kita bersilap dengan guna ni harakat saja. Di sini tak apalah dia isba', ni harakat tak apalah. Dan isba' maknanya ia terlalu luas. Makna isba' ni tuan-tuan, kenyai. Isba' makna kenyai. Ia terlalu luas. Makna isba' ni tak. Ada dengan makna menutur baca harakat. Menutur harakat, itmamul harakat, isba' juga. Menyempurna harakat. Qa, qi, ku. Kalau tak sempurna, i, u, itulah. Qa, qi, ku. Kalau huruf qaf. Dan menyempurnakan baca menyempurnakan harakat. Itmamul harakat dengan sempurna. So boleh pakai juga. Ada istilah ilmu tajwid ni diguna dengan isba'. Bila dia nak sebut itmamul harakat tu, situ kita kena jaga tu. Yang kedua, boleh juga kita nak diistilahkan dengan dua harakat. Dua harakat. Sudah kita kena tengok orang panggil qarinah lah. Kita kena tengok qarinah dia lah. Qarinah keadaan tu. Kalaulah dia suruh isba' pada kelimah apa dia, kelimah yang mak badar ke mak asli ke, di situ nak isba' panjang tak boleh, kena baca dua harakat lah. Bermaknanya musannaf ataupun tua kitab dia suruh kita baca dua harakat tu. Kalau kita pergi jumpa dalam kitab-kitab Arab tu, dengan dua harakat ada juga di istilah tu. Dan yang ketiganya dengan aneh harakat, diistilahkan dengan aneh harakat. Seperti sini lah, dibaca dengan isba', iaitu 6 harakat. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misal, ini adalah bacaan yang diutamakan sebagai wajah muqaddam. Yakni pada mim yang kedua tu, mabah dia, mim yang kedua tu kita panjangkan suara mim tu selama 6 harakat. Serta panggil diharakatkan mim yang kedua tu dengan baris atas. Dengan baris atas. Itu dia. Lepas tu soalan, kenapa? Ni sebagai soalan ni. Kenapa dipanjangkan 6 harakat? Padahal mim tu sudah dibaris dah. Mim tu sudah dibaris dah. Alif lam mim Allah. Mim tu kita percaya ke mim yang kedua tu mim ya, lepas tu mim pula. Mima dah.
Mim cantik dibagi dah tu, bagi atas dah tu. Sebab apa? Tu. Jawabnya oleh kerana para ulama, para tok-tok ulama tok-tok ulama tajwid ni, dia tilik dengan harakat asal, nazaran bi harakatil asli. Kerana dia tilik pada kelimah saat ni tu, alif lam mim yang kedua saat ni tu, dengan harakat asal. Dia tilik dalam keadaan sukun tu, iaitu kena kepada mim yang kedua tu lah sukun. Mim. Tu dia sebab tu dipanjang sebab tu dipanjang tu. Tengok je. Kenapa? Kerana mengikut kepada asal, iaitu sukun. Ya sukun asal. Ingat kita tu. Ya sukun asal. Alif lam mim. Bagi tak ada. Sukun. Lepas tu, bila kita nak wasal, pergi baca bagi bawah. Tu. Nampak tak? Lepas tu, lepas kenapa kita kena baca bagi bawah? Bagi atas. Bagi bawah tak boleh. Alif lam mim millah. Misal. Alif lam mimullah. Tak boleh ke? Bagi depan, bagi bawah. Kenapa kena kena fathah juga, bukan kasrah, bukan dhammah? Cuba jawab tengok. Ada tak? Itu dia dah. Tak biasa dengar dah baik ni dah. Jawabnya dah, kerana disebutlah kitab ni. Saya apa dia? Tabik dalam kitab ni. Jawabnya li mura'ati tafkhimil lafzil jalalati, iaitu kerana nak murai, li mura'ati tafkhimil lafzil jalalah, kerana nak murai suara tebal tu serupa dengan hukum mim jamak. Tu nak murai bagi tafkhim lafaz al-jalalah. Kum atau hum. Tak. Nak murai suara tebal pada lafzul jalalah lah. Allah. Tu tebal tu. Lepas kalau bagi depan, boleh ke tak? Bagi depan, boleh ke tak? Alif lam mimullah. Tebal ke? Tebal ke bagi depan pun. Kita milah nipis sungguh. Tu. Sebab apa? Jawabnya kerana apa dia? Tak abuh bagi depan di sini tu kerana tak sewi serupa dengan hukum jamak. Seperti kum, kumu atau hum. Tu kumu, humu. Lah, takut serupa dengan jamak. Kerana hukum jamak asal dia mati, seperti zalikumullah dah. Allah, nampak gedak dah. Zalikumullah. Nanti. Ni. Nampak gedak? Tu. Zalikumullah. Ya kena gedak tu. Akal tu. Zalikumullah. Ming situ tu. Ming di situ tu dia apa dia? Dia mati tu. Tapi bila kita baca zalikumullah. Kena gedak kaki gedak tu. Boleh ke mana? Zalikumullah, kita gamadi dah. Zalikumullah. Tu. Takut serupa dengan mijamak tu. Bila kita ya saja mati tu zalikum Allah.
Bila kita nak wasal tu, dzalikumullah lah. Nampak lah tu. Dia takut serupa dengan hak tu. Tu. Serupa dengan min jamuk. Kerana hukum jamuk saat ni tu asal dia mati. Seperti dzalikumullah tu. Terbalik. Balik dah. Balik nak tengok mana ni. Kau ni. Supaya juga dah. Ke mana? Tak apalah. Dzalikumullah kita gambar tu. Lalu tu lah ulama memberi baris. Apa dia? Baris atas. Alif lam mim Allahu la. Baris atas. Habis itu ni cara yang ke apa dia yang pertama dan sebagai wajah muqaddam ni. Baca lagu ni baca panjang ni harakat ni. 7 min yang kedua tu ingat tu alif lam mim Allahu la. Dan juga cara yang kedua dia kata dibaca dengan qasar 2 harakat. Qasar 2 harakat pada kalimah tu lah. Alif lam mim Allah. Mim yang kedua tu al-waslu bil qasri. Wasal dengan qasar. Al-waslu bil qasri. Wasal dengan qasar. Tu dia. Qasar ni makna 2 harakat lah. Kenapa tu? Hak baca lagu tu saat ni tu baca dengan 2 harakat dengan qasar tu lagu mana? Kenapa? Kerana mengikut kepada baris atas. Baris atas mana? Yang mendatangkan tersebut. Kok tu pula. Yakni mim yang kedua tu berbaris atas, okey. Alif lam mim ma tu. Baris atas. Sebab tu dia ikut tu. Ilat dia ikut tu. Mengikut kepada baris atas tu yang ada pada mim yang kedua tu. Lagi pula yang mendatangkan tersebut tu. Hak datang saat ni tu. Mim apa harakat aridah baru datang tu. Dia panggil. Tu dia. Tu pula. Tu maka dikembalikan kepada asalnya iaitu mak tabi'i. Balik kepada asal jadi mak tabi'i. Alif lam mim Allah gitu. Kembali kepada asal. Jawab aku tu. Ada cara yang kedua dah. Kita pilih hak mula-mula dah. Sebagai apa dia? Wajah muqaddam tu. Sebagai wajah muqaddam hak ni tu. Cara yang kedua dah tu. Dibaris apa atas alif lam mim Allah. Kalau dibariskan fathah aridah. Panggil fathah aridah lah tu. Iaitu ialah fathah yang datang ketika wasal. Kan 2 ayat tu. Sebenarnya tak ada lah tu fathah tu. Kalau kita wadu situ tak ada lah. Alif lam mim kita tak gari tu sebab dia buat bentuk apa dia huruf muqatta'ah tu. Kalau kita tulis di paper sekor tu dia akan bergari lah. Nampak tu. Habis situ kita apa dia sambung semula pada kalimah yang ke 12 tu. Layam bi alsinatihim. Layam bi alsinatihim. Juga yang mana belum ada kitab lagi boleh kita apa dia pergi download dalam link yang saya bagi tu ataupun kita nak tengok boleh
Di sana tu. Dan kita berkitab ni je puas hati tuan-tuan dah. Kita ada tempat rujuk, kita ada manhaj kita, bukanlah kita royak dengan mulut. Boleh kita sila hubung kita tengok ada sana atas post kita saya nak semua tu. Ya, insya-Allah saya pada Isyak hari tu saya ada kerja pagi tu. Insya-Allah kita bagi tahu sekali lagi dah tu. Kita bagi tahu sekali lagi insya-Allah. Maka untuk hari ni setakat ni saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan wasi'a ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله رب وسلم. Dah ada ustaz ya, alhamdulillah. Bagi siapa-siapa tak ada tu, bolehlah. Perempuan lelaki ke yang baru masuk tu, tak ada lagi tu, boleh kita pergi download sana tu. Bil hikmah jazakumullah khairan kathiran, amin ya rabbal alamin. Amin. Kita pakai sebar lah bila kita khatam dah tu kitab ni. Belum pada ni saya baca dah, tapi panca tu dengan dengan kita tak ada kitab boleh. Maka link kita tu yang guru saya dia izin lah kepada saya tu. Sekadar sekadar kita nak untuk belajar, nak mengajar ataupun tahu tu boleh lah. Atau untuk nak jual ke apa tu, dia tak benar, tak izin lah tu. Pihak mu'alif tu, pihak Syekh Taufik Damrah tu dia tak izin. Hanya untuk nak belajar, nak mengaji, nak mengajar boleh. Tu. Terima kepada Tuan yang khidmat. Terima kasih kepada tu. Siapa pula tu? Baik itu. Maka kita jumpa pula pada esok hari insya-Allah biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.